Okey, selamat pagi tuan-tuan. Hari ini 8 hari bulan 12, hari Isnin. Motor dah standby semua. Semua dah prepare. Hari ini kita akan mengembara selama 18 hari di Thailand. Okey? Okey, nanti saya masa ready saya cerita lebih lanjut lah. Okey? Hari ini saya gerak lambat pukul 7 sebab semalam saya ada job. Saya sebenarnya part-time photographer. So semalam pagi ada wedding shoot, petang ada wedding dinner shoot. Itu yang saya gerak pukul 7 pagi lah. Kebiasaannya saya akan gerak pukul 4.30 pagi. So ni hari terlambat sikit lah. Ni pun dah terlambat dah. Sepatutnya kena tunggu kat RV Point pukul 7. Ini dah terlambat sikit lah. Tak apa. Kawan saya dia tak kisah. So hari ini kita akan pergi ke Thousand Corners. So Thousand Corner ni saya dah rancang selama 4 tahun. Semenjak PKP saya dah rancang saya nak pergi. So sepatutnya 2022 nak pergi. Tapi bini saya production anak nombor 1. So tak dapat. Lepas tu 2023 sepatutnya pergi juga, tapi masa tu cuti tak cukup, bajet pun kurang. Tak dapat. So 2024 pun tertangguh sebab production anak nombor 2. Dia lahir bulan 11. So tak dapat lah. Tahun ni akhirnya plan sudah berjaya. So tu plan sudah berjaya lah. Tuan-tuan, ini kali kedua saya pergi ke Thousand Corners. Kali kedua. So walaupun kali kedua, tapi memang sangat teruja. Sebab dulu kita buat Myeongseong Loop je. Kali ni kita akan explore lebih banyak tempat. Alright? Okay, ciao. Nanti sambung bila dah jumpa kat RV Point. A few moments later. Okay, see you I actually wish you to join us, but never mind lah, next time lah. Okay, see you. Alright. Okay, bye. Kita berada di Simpang 4. Full tank tadi RM36. So sekarang kita sedang menuju ke Tanjung Malim. Yes sir? Okay. Op. Something happened to Ben. What did he take? What is missing? Ben, what happened? Oh. Okay. Okay, ini Mr. Lau, our most senior biker. Unfortunately, he cannot join Thousand Corner for this time. But thanks for coming. And this is
Our friend Mr. Benson. Wah, sudah beruap cermin. Okay. Alright. Okay. So, let's go. Okay, nanti apa-apa saya sambung. Alright. So, stop pertama kita akan pergi ke Tanjung Malim Kopitiam untuk breakfast. Alright. So, see you there. 10 seconds later. Okay, kita baru lepas das tinggi. So, seterusnya kita akan bergerak ke Tanjung Malim untuk breakfast. Kita Cina lah. Then kami dorong je hari ni. Dia tadi sebelum yes dengan saya punya motor diskon 40,000. Hari ni perjalanan akan sampai ke Tongsong sahaja. Asalnya plan nak pergi sampai Suratani, tapi kita tak nak bermaksa lah, sebab saya pun nak dari shoot ni semalam, cukup rehat ni. So kita sampai sahaja lah. Okay. Untuk trip corner kali ini, kami merancang untuk ride selama 18 hari dengan satu rest stay di Chiang Mai. Okay lah. Nanti apa-apa saya sambung Okay geng, kita dari Plus Highway ni kita akan masuk ke Elite. Ya, belok kiri, belok kiri. Elite, masuk Elite. Asian Highway 2. Thank you. Okay, masa sekarang 8 suku, 8.15 pagi. Kita dah masuk Elite. So, lagi tinggal 124 km untuk bersarapan. Okay, let's continue. Ni time-time macam ni, saya rasa jalan ni banyak kereta. Taklah apa boleh buat. Dah keluar lambat hari ni. Alamak, sangkut pula kat jam. Yalah, ni time orang pergi kerja kan. Jam jam. Jam is real. Hadap je lah, apa boleh buat. Right. Masih jam guys, masih jam. Okay, sekarang kita akan masuk ke NKVE. Harap ada jam lah lepas ni. 20 minit dalam jam. Memang bertahan lah. Ada penat sikit. Ni perut pun ada lapar sikit. SP 650. Lion Jam dengan 3 box. Penat baik, penat. Motor pun berat, hampir 260 kilo total. Tengok berapa kilometer dah jalan.
Baru 147 km daripada 900 km. Ada lagi lama ni. Oh my god, jam lagi. Hai. Ni hari cuaca agak elok, tak panas, dia mendung je. Saya rasa sejuk lah, ada sejuk sikit. Okey, kita dah nak sampai ke Sungai Buloh, masuk balik Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, jam semua dah lepas. Sekarang sudah tenang. Okay, Ben. Harap ada kereta. Ada jam lah tempat ni. Okay guys, kita dah nak sampai. Ya, another 2 km. Okay, lagi 2 km. Tengok sana tu, bagus lagi. Lawa. Ini dah feeling dah macam sampai Myeongseong ni. Okay, berpeta dah betul. Matahari pun sudah semakin naik. Masa sekarang 9.20 pagi. 9.20 pagi. So, tadi kita gerak dari Simpang 4 7.45. Sekarang 9.20. So, saya expect kita akan sampai 9.20, 9.30 lah ke kedai. Right. Okay. Pusing kiri. Ben, are you okay? Sleepy? What time you wake up? Ah, oh, so early. Oh, I slept at 1 and then I woke up at 6 o'clock. But actually 5 o'clock I after that I cannot sleep already. I tried to roll here, roll that side, still cannot sleep.
Then 6 o'clock I wake up lah. Then my wife did a simple breakfast for me, Maggie and white coffee. Then okay lah. Straight. Turn left. Huh? Petrol lah. Just now I pour 34 ringgit. Can go another 85 km. Right. Oh, where you pour your petrol? No, just now where you pour your petrol? Oh, okay. Last when we went to Betong, we went to Rawang, right, for breakfast. Not here, huh? Oh, here. Okay. All right. Okay. Last month left only 100 liter. Because last month I went to Singapore, so that's why. The government is smart. They know normal people. Most of them use how many liter. Okay, pergi isi minyak dulu. Okay, 12.8 liter dari Simpang 4 ke Tanjung Malim. Okay, let's go. Ni apa hal ni tiba-tiba keluar F1. Nanti dia off punya lah. Dah lama ni tak kena. Buka kah tutup? Buka.
Okey. Inilah Tanjung Malim. Okey. Ini kedai pau kat Tanjung Malim. Ni member saya cakap, oh, pau and chicken chop. Okey. Oh, ni kedai halal eh? Oh, okay, no wonder. I can see some people sitting inside. Oh, okay, baik. Alright. Okay, jom, lasah. One pair of pants later. Okay, kita dah keluar dari Tanjung Malim. Sekarang next stop is Caltex Juru. Kita cubalah pergi Caltex Juru. 250 km macam tu. Okay. Okay geng, kita dah sampai Ipoh. Sedang menghampiri Ipoh. Masa sekarang 11.35 km. So, tinggal lagi 143 km untuk sampai ke Caltex Juru. Jauh lagi juga. Kita cuba. Ni cuaca bagus lah. Tak panas, tak sejuk. Just nice. Dia mendung lah. Cuaca mendung. Okay. Pemandangan yang indah. Memang cantik. Setiap hari pun memang saya suka tengok gunung-gunung dari sini. Lawa. Memang lawa. Very nice view, man. Memang cantik view. Oh, lawa. Sangat lawa. Punya gunung, awan. Macam ada chance mau hujan sahaja. Hujan jangan hujan. Tapi memang cantik lah awan punya bentuk. Okey, jom layan warna menurun. Something stuck in his car. Plastic.
dia terung nanti kena slow sebab ada kamera AES. Uish, jam oh. Yes? Yeah. Go AES right after this. Speed trap 80. Okay. Yeah, 80 shows here. How to go 80? Oh yo, macam mana nak pergi 80 ni? Aduh, susah oh. Oh, jam guys, jam. Lepas menara, lepas terung menara, jam oh, jam. Tak tahu apa salah. Jam. Ingat pasal speed trap, kamera AES tu kan. Tapi bukan. Kat sini pun boleh jam. Lain macam. Secure. Ada accident ke kat depan? Ni ataupun pasal lori lori slow, mungkin pasal lori lah slow. Dan lori yang berat kat depan ni dia gerak slow. Saya rasa macam tu.
Oh, ada accident. Nah, lane kiri dia blok. Tu yang jadi satu lane tu. Hah? Okay. I'm stuck here. Oh, okay. These culprits lah. Ayah. Jam, bikin jam. Oh, road maintenance work lah going on. Okay. Ada tong saya tak berani selit dah. Sekarang kita dah sampai ke Pulau Pinang. Jam menunjukkan 1.20 petang. 1.20 petang. Okay, so tinggal lagi separuh lagi perjalanan ke Tumsong. Tak tahu lah kita sampai pukul berapa. Sampai sini baru ada rasa panas. Ada panas sikit. But overall the journey was good. Tadi kami ada stop lah di Gunung Semanggol untuk isi minyak. And then break lebih kurang setengah jam. Pergi tandas lah, minum air apa semua. Okay. So sekarang kami berada di Juru. So next our stop di Caltex Changlun. ETA dia tunjuk pukul 2.50. So harap boleh tahan lah sampai sana. Dekat 2 jam dari Gunung Semanggol. Alright. So alright, jumpa nanti. Ben, you don't feel tired? Do you feel tired? Yeah. Now okay. Okay. Alright. If you feel tired, just let me know. No need to push lah, bro. Okay. Alright. Lagi koyak. Yeah. Okay guys, kita baru melepasi arena gurun. So untuk sampai ke Changlun lagi 50 minit atau bersamaan dengan 70 km. So kita kayu lagi. Alright. So sekarang waktu 1.53 petang. Sudah 1.53 petang. Dianggarkan akan sampai ke Caltex Changlun pada 2.40.
Alright. Ciao. Okey, sampai. Okey, kita baru di sininya dekat Caltex Changlun. Masa tu saya punya mic dah jatuh dah. Lepas tu saya start connect, saya cuba connect balik dengan saya punya kamera, dia tak boleh connect pula. Di balik hotel lah, baru check after try reset connection ke apa. Okey, sekarang kita baru lepas border Malaysia, belum lagi lepas border Thailand. So saya tunggu kawan saya kat belakang tu, dia datang. Ciao. Okey, sekarang masa pukul 3.30 petang Malaysia time, 3.30 petang. Alright. Okey, nanti saya akan update kat depan. Okey. Jalan. Okey, dah sampai Thailand. Welcome to Thailand. Okey, dari rumah saya sampai ke sini 633.5 km. So, okey lah. Lepas ni kita pergi stop passport. Alright. One eternity later.
Okey, kita dah selesai makan di Route 41. So next kita akan pergi ke Tung Song. Lagi perjalanan selama 76 km. 76 km. Sekarang pun dah pukul 7.41. Malaysia time 7.41, Thailand time 6.41. Okey, so kita geraklah sekarang. Alright.